Sebab harta intelek adalah hak persendirian dan kami hanyalah mengawal dan mau cakap kawal selia dan dari segi pentadbiran dan pendaftaran, tetapi yang menegakkan hak itu adalah individu masing-masing. So macam mana you nak protect, you pergi saman orang, you tuntut hak tu, biar orang cakap, biar bila kata kenapa kita nak suruh saman ni, bukan kita nak suruh negara kita jadi orang menyaman, tak. Bila you saman, dia akan ada kes mahkamah. Bila ada kes mahkamah, dia ada orang cakap presiden ataupun orang cakap garis panduan yang kita kena follow. Sebab decision dah ada, keputusan dah ada. So bila ada kat situ, baru dah ada perubahan perundangan. Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita dalam Sembang Santai at Polisisi, SS at Polisisi. Dan istimewanya kali ini kita bersiaran di Petaling Jaya. Di Petaling Jaya itu di mana? Di Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MyPo. Baiklah, pada hari ini kita akan bawakan juga satu topik yang saya kira tidak cukup, saya kira penting juga untuk kita sebagai rakyat Malaysia lah, secara umum saya kata, tentang harta intelek ini sendiri, okey. Especially dalam AI ataupun artificial intelligence yang kita sering bercakap pada orang kata pada hari inilah. Dan saya bawakan kepada anda panel daripada MyPo sendiri. Mungkin lagi menarik kalau tuan boleh perkenalkan diri sendiri, kan? Alah Syamil. Syamil dah ada tulis skrip ni, tapi dia dah suruh kita cakap. Okey, nama saya Muhammad Rahimi bin Araf Bin, penolong pengarah bahagian hak cipta. Baru saja berkecimpung dalam hak cipta ni dah baru 2 tahun. Sebelum ni dekat bahagian undang-undang lah. Okey. So kita shift, tukar job. Tukar job. Tukar job. Tiba-tiba kena podcast pula. Itulah dia. Itulah. Dengannya tadi Cik selalu bagi ceramah Ya, selalu kita bagi ceramah je. Hari ni kita kena duduk dalam studio pula. Okey, kalau tadi Cik tukar job kan, kita tukar pula style. Ceramah boleh. kepada podcast pula. Boleh, saya cuba. Okey, dengan topik hari ini adalah hak cipta dan AI dari perspektif MyPo itu sendiri, kan. Jadi sebagai permulaannya, Cik Rahimi, kan, bagaimana MyPo melihat fenomena kecerdasan buatan AI ni yang digunakan especially dalam karya kreatif dan juga seperti seni digital, muzik dan sebagainya. Kalau nak bercakap berkenaan dengan fenomena ni, benda ni sebenarnya kita kata macam trend lah. Dia ikut trend dan kita tengok daripada evolusi masa. Macam sama juga zaman dulu orang lukis gambar, nak buat gambar semua cantik-cantik kena lukis semua. Lepas tu bila dah lama-lama tu kita ada gambar ambil guna kamera. Bila ada pula trend kamera, orang bising pula. Okay, kamera ni boleh guna ke tak teknologi ni? Dapat ke hak cipta ke tak dia? Jadi isu pula. Bila jadi isu dah lama-lama semua setuju. Bagi pula kamera hak cipta. Sekarang pula isu AI. Isu AI ni nak kata perspektif MyPo secara keseluruhannya kita tak boleh cakap macam tu lah. Sebab polisi masih lagi belum decide. Boleh dikatakan semua negara masih lagi macam hanky-panky. Sama ada nak bagi ke tak nak bagi ke. Sebab dia lebih kepada pembuatan bukan manusia. Tapi sekarang ni kita ikut pada konsep asal dia. Kalau anda kata ia memudahkan manusia, apa salahnya kita guna teknologi tu? Betul. Tapi isu yang muncul lah yang kedua, isu yang terangkat ialah berkenaan kreativiti itu. Adakah kreativiti itu cukup untuk menilai kualiti diangkat sebagai hak cipta ataupun tidak? Itu yang kita akan perbincangkan lah. So secara dia, ini adalah trend. Nak tak nak kita kena accept. But this is a technology driven. Betul. So kita kena follow lah. Tapi in future kita tahu. Tengok macam mana ni. Okey. Dia berevolusi lah, Cik. Berevolusi, betul. Jadi kita tak boleh nak halang, tak boleh nak stop. Tak boleh. Mana boleh. Okey. Okey, baik. Bila bercakap dengan AI ni, kan, kalau dalam konteks undang-undang kan yang ada sekarang ni, especially dekat negara kita lah. Ada ke karya ni yang dihasilkan oleh AI ni sepenuhnya sama ada sepenuhnya atau secara kolaboratif sendiri? Okey, secara layak tak dia terima hak cipta ni, perlindungan? Okey. Kalau dari segi perundangan yang sedia ada ialah pencipta itu adalah sesuatu orang. Kita kata orang lah. Orang tu maknanya dia ialah human being. Kalau kita kata dalam perlembagaan persekutuan pula, orang pula ada 2 jenis. Person tu ada 2. Sama ada manusia sendiri ataupun entiti sebuah syarikat. Dia tak bercakap kepada AI. Lagi satu isu yang kedua ialah berkenaan dengan pencipta itu sendiri. Ayat dia ialah
orang yang menguruskan ataupun memperkirakan sesuatu karya itu untuk dibuat. So bila kita kata mengkirakan orang tu, adakah AI ini yang start buat benda tu ataupun manusia mengarahkan AI untuk buat? Okey, sekarang ni AI yang ada dia tak ada 100% AI. AI yang ada yang kita ada sekarang ni ialah AI yang mana kita mengarahkan AI dengan memasukkan prompt-prompt tertentu untuk hasilkan karya. Betul. So dalam arti kata lain, persoalan yang timbul adakah ada manusia di dalam prompt itu dianggap pencipta? Itu yang kita macam tengah dalam awang-awang nak setuju pun boleh, tak setuju pun boleh. Sebab sekarang sehingga hari ini dekat Malaysia kita tak ada case court lagi. Dekat luar negara ada case yang mana dia buat pemfailan, diterima, tetapi selepas diberitahu bahawa pemfailan tersebut dibuat oleh pemohon tersebut mengatakan yang sebahagian daripada karya ini dibuat oleh AI, maka pejabat pendaftaran tersebut menarik balik permohonan tersebut. Maksudnya dia hanya benarkan yang mana 100% manusia buat, tapi yang dibuat oleh AI tu dia dibatalkan. Jadi di Malaysia kita tak ada lagi permohonan tersebut. Dan sehingga hari ini pun permohonan untuk hak cipta tu kita secara umum, kita tak adalah macam tanya orang tu, kau buat guna AI ke? Dan orang pun tak nak mengaku. Dia akan cakap kreativiti tu dia sendiri buat. Jadi kita tak adalah sampai tahap ke itu, tapi biasanya disclaimer lah. Pengecualian yang mana kalau dia mengaku yang tu buat AI, kita tak galakkan. Kita memang tak galakkan. Itu je lah setakat ni. Tapi yang kes sampai sekarang tak ada kes lagi. Okey, Cik Rahimi. Alright. Kita tadi tertarik juga kan, saya tertarik dengan siapa pencipta sebenarnya di sebalik AI ni kan. Adakah pemilik data tu ataupun yang masukkan prompt tu sendiri, Cik Rahimi, pandangan dia. Kita balik kepada tahun 1882. Kita 4 tahun belakang. Belum lahir lagi. Pada tahun 1882 pertama sekali kes berkenaan dengan gambar pertama yang diambil oleh seorang nama dia Savoni kalau salah saya. Dia ambil gambar seorang artis, Oscar Wilde. So gambar ni kita panggil gambar Oscar Wilde nombor 18. So gambar ni jadi isu dekat mahkamah sebab apa? Mahkamah kata, siapakah pencipta gambar ini? Adakah gambar ini layak diberi hak cipta ataupun tidak? Soalan dia ialah dia menggunakan kamera ketika itu. Pada zaman dulu kita guna lukisan. Bila ada lukisan barulah ada prinsip yang kita panggil sweat on the eyebrow, mana berpeluh di dahi. Zaman sekarang mana ada berpeluh. Kena lampu baru kena peluh kan. Tapi isu dia ialah bila adanya Oscar Wilde ni, dia menceritakan bahawa akhirnya mahkamah bersetuju dengan Kongres, yang mana US Supreme Court ketika itu bersetuju mengatakan jika manusia yang arrange benda tu, maknanya manusia tu dia susun atur satu gambar itu, maknanya dia suruh model you berdiri macam ni, barang prop semua kat sini semua. So itu ada arrangement, mana ada hasil usaha pencipta itu untuk membuat. Lepas tu dia ambil gambar. So usaha itu yang kita kata ada pencipta. Berbalik kepada isu AI. Bila masuk kepada isu AI, isu yang kedua pula muncul ialah pada tahun 2020 kalau tak salah saya, kita ada satu kes yang mana kita kata selfie monkey. Nanti search kat Google, selfie monkey, nama monyet tu nama dia Naruto. Kamera setting semua dibuat oleh manusia. Tetapi yang klik button kamera itu adalah bukan manusia. Monyet tu sendiri. Monyet tu. Monyet tu pergi kat kamera tu, dia klik gambar, dapat muka dia. Bila dapat gambar muka dia, gambar tu dia jual berjuta-juta. So fotografer ni kaya lah. So isu yang muncul pula, siapa pencipta itu? Adakah monyet itu? Kita jadi soal kan? Tadi yang zaman 1882 dia kata manusia. Walaupun menggunakan sistem atau menggunakan teknologi. Lepas tu pula bila kita dah setting, monyet pula pergi tekan. Monyet tu tak layak pula jadi manusia. Sebab dia binatang. Itu satu hal. Lepas tu pula tiba-tiba muncul AI. Bila muncul AI, isu yang diperketengahkan ialah adakah orang yang memasukkan prompt itu dianggap sebagai pencipta? Sebab AI sekarang ni boleh dikatakan tiada 100% AI yang once you masuk prompt, you terus dapat apa yang you nak. Tak ada. Biasanya prompt tu akan buat berulang kali sehingga kita dapat hasil yang kita nak. Betul. Sebab tu ChatGPT pun dia ada limit kan? Sampai satu tahap, alamak dah tak dibuat, kena tunggu esok pula dah. Dan dah pula tak subscribe. Betul, yang tak subscribe. Tak cerita lah. So bila dah jadi macam tu, isu yang timbul ialah adakah syarikat yang buat AI ataupun orang yang isi prompt. Bagi saya, pandangan saya ialah orang yang isi prompt. Pandangan saya peribadilah. Sebab apa? Sebab orang tu yang bagi usaha. Sebab dia yang isi semua maklumat yang dia nak, apa yang dia nak.
syarikat hanya mendapatkan semua data tanpa kebenaran, kita panggil lah kan, tanpa kebenaran. Betul orang marah pasal AI ni. Okey, tanpa kebenaran dikumpulkan data, and then kita pula minta data sekian untuk hasilkan projek kita. Ataupun kita gambar tu lah. So itu yang kita katakan, yang kita kata ada usaha kat situ. Tapi isu yang dibangkitkan sampai sekarang masih lagi diorang tak acknowledge. Maknanya pencipta walaupun you isi prompt macam mana pun, kita masih lagi belum tahap yang menilai, yang menyatakan dia wajar dipanggil pencipta. Tapi ada setengah pendapat, ni pendapat mazhab banyak. Mazhab pasal AI memang banyak. Ada mazhab Ada mazhab dia. Okay. So ada setengah pendapat bersetuju menyatakan bahawa sekiranya penggunaan AI itu dibuat oleh manusia, maknanya kita sendiri masukkan prompt, lepas tu kita tambah add on, ubah-ubah suara semua tu, baru layak diberikan hak cipta. Yang tu bagi saya itu hanyalah macam karya yang kita ubah suai lah. Betul. You ambil existing Mona Lisa, and then you add on, tambah baju ke apa ke, buat mana. Macam kita kata derivatif lah, karya terbitan pula. Itu lagi satu konsep. Tapi untuk yang AI setakat ni, pencipta dia bagi saya ialah orang yang isi prompt. Bagi saya personally. Tapi kita kata syarikat itu hanyalah orang yang membuat software. Sama jugalah kita guna Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, semua benda sama. Yes, konsep yang sama. Cumanya Cik Raimi kan, saya tengoklah, pandangan saya kan, sebagai pengguna kan. Adakah kebarangkalian sama dengan orang yang lain yang prompt juga? Saya rasa macam ada kebarangkalian dapat hasil yang sama, betul tak? Ataupun lain yang prompt, hasilnya akan jadi lain? Hasilnya sama setakat ni tak pernah dijumpa lagi. Okey, satu hasil yang sama tak pernah dijumpa lagi. Hasil yang seakan sama ada. Contoh contoh yang viral hari tu masa time raya ialah penggunaan Studio Ghibli punya kartun untuk orang buat kartun, untuk letak gambar profil masing-masing. Masing-masing buat Studio Ghibli. So Ghibli pun marah dah guna karikatur dia without permission apa semua. Tapi secara logiknya, adakah karikatur tu Ghibli yang lukis? Bukan dia lukis. Tu gambar kita. Kita upload kat ChatGPT, and then kita kata ChatGPT sila buat dalam bentuk Studio Ghibli. So keluarlah benda yang tu. Padahal gambar tu bukan dia lukis, buat dia, cuma bentuk yang hampir sama. So isu yang kat situ yang kita kata macam secara moral dia ialah yang tu salah lah. Sebab dia kata macam umpamanya macam you guna idea orang lain without permission, itu adalah salah. Sebab tu kita kena respect. So isu yang AI ni dia banyak, dia bukan pencipta semata-mata, dia lebih banyak kepada hak lah. Dia lebih pada hak sebenarnya. Kepada hak kepada hak. Sebab tu yang marah-marah ni. Betul, gitu je. Kita ni biasa melibatkan duit. Melibatkan duit. Mana boleh. Okey, baik. Cik Raimi, seterusnya kan kita nak tanya jugalah cabaran yang dihadapi oleh MYPO kan, dalam menguatkuasakan perlindungan terhadap AI ni sendiri. Okey. Cabaran dia kita banyak terima panggilan. Kita banyak terima panggilan daripada, especially daripada bahagian hak cipta sendirilah. Kita banyak terima panggilan yang dia tanya, tuan, saya buat lirik lagu sendiri, tapi saya guna Sonar untuk buat muziknya. Sonar tu kita tahu AI. Lepas tu kita pun fikir balik, betul nak daftar apa? Saya nak daftar lagu. So persoalan yang timbul, kita patah balik ke belakang. Kita tanya dia balik. You perasan tak, setiap kali you nak guna apps bawa AI, dekat situ ada terms and condition. Baca terms and condition, adakah dia benarkan kita tidak untuk kita komersialkan benda tu. Sebab biasanya terms and condition ni macam contoh saya sendirilah. Kita guna Canva Canva tu biasalah. Okey, kita buat slide. Dia akan cakap kat situ, kalau tujuan komersial, you kena bayar certain amount. Kena get permission. Kat situlah sebenarnya. Sebab dia nak daftar tak ada masalah. Tapi once anda kata kita kata lagu tu popular dan dia kena saman, masa tu dia kena menjawab. Lirik betul dia punya, tapi music tu sebab dia gunakan Sonar tu, itu jadi isu. Maksudnya disaman oleh Sonar? Dia mungkinlah Sonar akan saman lah syarikat yang keluarkan AI tu. Sebab tu sekarang ni untuk AI, syarikat-syarikat AI ni kita tengah di international mereka sedang berjumpa tengah nego sama ada syarikat-syarikat AI ni setuju ke tak nak bayar royalty amount setiap karya yang dicuri tu. Tapi kalau kita fikirlah library sendirilah. Kalau saya ada library, macam mana saya nak cari balik penulis-penulis buku ni nak bayar royalty. Kita jadi confused nak bayar macam mana. So dari segi perundangan dia, macam kami di MYPO kita ada badan kutipan royalty ataupun kita panggil
organisasi kutipan kolektif. Maknanya satu institut yang dilantik oleh MIPO, dan dalam ni pula dia akan mewakili setiap kategori karya. Sebagai contoh kita tahulah macam MSCP lagu semua tu kan. So setiap kali you nak guna lagu je, you bayar dekat orang ni. Itu senang. Tapi isu dia sekarang ni untuk karya-karya yang tak ada badan CMO ni. Yang tak ada badan ni macam mana kita nak handle. So mungkin start lah kita kata awareness tu dah ada. Masing-masing dah ada awareness. Cuma nak jadikan centralized body ataupun centralized persatuan untuk melindungi semua pemain-pemain industri tu, kita Malaysia masih lagi tak ada. Negara luar semua dah ada. Dia ada persatuan pelukis dia yang kutip dan jaga lesen-lesen lukis tu. Dia ada persatuan macam Jepun sendiri, kita ada persatuan anime yang kutip tu semua dua itu. Itulah yang kita nak. Kalau ada persatuan tu, saya rasa insya-Allah syarikat AI senang nak bayar royalty ataupun bayar lesen, dan kita nak guna AI pun senang. Bayaran tu tetap ada. Bayaran tetap kena ada. Sekarang itu semua free kan? Bukan free, kan? bukan free. Okey, so sekarang ni maksudnya MIPO dah ada pengalaman lah kan dalam menguruskan Betul, isu-isu pengalaman dah berkenaan ada, isu dah ada. hak cipta AI ni kan? Ya, betul. Betul? Betul. Okey, baik. Kalau tadi Cik Rahmi kata berkenaan dengan muzik kan? Kalau dari segi lukisan macam mana? Ada artis kan dia dah buat lukisan, lepas tu dia nak datang mendaftar dengan MIPO. Lukisan ni cabaran dia sangat besar. Sebab secara logiknya kan, kita belajar dulu kan masa sekolah, kita belajar collage, betul tak? Okay. Collage kita ambil lukisan orang lain, kita tambah. Salah ke tak salah? Secara logiknya salah ke tak salah? Kita tanya penonton. Salah ke tak salah? Secara logiknya kita kata tak salah, ni teknik collage. Betul tak? Sama juga dengan AI. Dia ambil orang sikit-sikit, lepas tu kita masukkan prompt, keluar gambar cantik. Salah ke tak salah? Yang seakan-akan kan? Yang seakan-akan. Salah ke salah? Kita kata AI salah. Collage tak salah pula. So persoalan itu yang kita timbul. Macam lukisan sendiri pun, macam contoh kita ambil Mona Lisa. Sekarang ni kita majoritinya lah, kita kata yang advance, orang kata yang modern punya seni, dia ambil yang zaman lama, dia buat baru. Dia tambah add on. Tapi yang original tu still maintain. Tapi dia dapat hak. Sebab dalam undang-undang kata apa? Walaupun you tiru orang lain punya, tak semestinya you salah. Sudah. Kena tambah baik lah. Kena tambah baik lah. Sebab itu tips dia lah. Itu tips dia. Sebab tu orang jadi confused. Sekarang ni kata tak boleh tiru. Tapi undang-undang kata boleh tiru. Tapi ada syarat. Nak tiru, biarlah tiru. Tapi dengan syarat ni ada penambahan. Penambahan tu sebab tu kita kata macam contoh kita buat thesis lah. Kita kan letak footnote kat bawah. Sebab kita tiru daripada orang ni. Tapi ayat tu kita tak ambil lah semua. Kita ambil sikit-sikit. Tambah ayat kita yang panjang. Itu maksud dia penambahan tu. So biasanya mahkamah akan cakap, kalau penambahan itu menghasilkan kreativiti yang baru, you dapat hak. Tapi kalau tak ada, tak boleh lah. Tak boleh lah. Sebab tu macam dari segi lukisan tu, dia konsep dia sama dengan AI juga yang collage tu. Tapi tak ada orang debat, kita diam je lah dulu. Sekarang ni kita tengok macam mana industri player nak backup benda tu. Sebab dia sekarang ni bergantung kepada pemilik masing-masing. Sebab hati intelek adalah hak persendirian, dan kami hanyalah mengawal dan kawal selia dan dari segi pentadbiran dan pendaftaran. Tetapi yang menegakkan hak itu adalah individu masing-masing. So macam mana you nak protect, you pergi saman orang, you tuntut hak tu, biar orang cakap, biar bila kata kenapa kita nak suruh saman ni, bukan kita nak suruh negara kita jadi orang menyaman, tak. Bila you saman, dia akan ada kes mahkamah. Bila ada kes mahkamah, dia ada orang cakap presiden ataupun orang cakap garis panduan yang kita kena follow. Sebab decision dah ada, keputusan dah ada. So bila ada kat situ, baru dah ada perubahan perundangan. Sampai sekarang kita masih lagi ditakut lama sebab masing-masing tak nak saman. Tak nak saman eh. Orang Malaysia baik-baik. Sembang belakang bagi duit dah settle. Atau tak tahu macam mana nak start. Cik Amy. Ada nak ke? Start boleh. Senang je. Banyak lawyer kat luar tu. Okey, baik. Cik Remy, seteruskan. Bila kita dah bercakap tentang hak cipta ni kan. Ada ke macam orang kata rakyat Malaysia ni kan, nak dapatkan garis panduan ke? Ada ke sistem yang dibangunkan oleh MIPO ke? Supaya AI yang dihasilkan ni tak melanggar hak orang lain. Okey, buat masa ni kita masih lagi dalam perancangan untuk keluarkan garis panduan khas berkenaan dengan AI. Tapi benda tu ialah kita kena berbincang juga dengan kementerian-kementerian yang terlibat, sebab kita tahu industri AI ni dia besar. Dia melibatkan teknologi, dia melibatkan komunikasi dan juga IT semua tu lah. So which is
di bawah kementerian yang lain. Bukan bawah kami. Betul. So sebab tu kami terpaksa, kami boleh keluarkan garis panduan, tapi garis panduan tu tidak mengikat. So setakat ini apa yang kita syorkan ialah bila anda kata salah seorang tu menggunakan AI, dia kena declare. Sebab tu siapa perasan, ni nak bagi tahu sikit. Malu lah pula Jeremy nak kena declare. Tak payah malu. Okay. Kita ambil yang paling mudah, saya puji satulah. Kalau siapa rajin tengok azan, azan maghrib ataupun azan dekat TV3 tu, dia ada buat disclaimer kat bawah. Betul. Dia kata kat situ, visualize azan ini dibuat menggunakan hasil kreativiti manusia dan AI. Dia buat declare. Dia declare. So bila dia declare kat situ, kita tahu di sini adalah hasil gabungan dua. So maknanya kalau dia kena saman, dia tahulah, okey saya buat sebenarnya gabungan dua orang. Yang mana yang bukan AI, you nak ambil balik saman lah. So biasanya kalau kita kena saman, kita akan turunkanlah mana bahagian yang bukan kita punya. Nak selamat, buat macam tu. Kena declare lah. Kredit lah orang kata. Kredit lah. Sebab tu kita ambil gambar kat Google pun cakap lah. Daripada Google Image, dapat link tu, tambahlah link kat situ. Faham. Saya rasa mereka ni belum, orang kata apa, sesuaikan diri kot dengan teknologi yang ada sekarang kan. Mereka tak boleh terima. Tapi netizen kan, netizen. Dia sekejap je. Dia marah-marah, lepas tu dia okey balik. Sebab mungkin bagi saya, mungkin dia macam azan tu dia lebih kepada budaya Arab kot. Dia tak nampak sangat budaya ciri-ciri Malaysia tu. So dia persoalkan. Tapi sebenarnya benda tu kan salah. Itu kreativiti manusia. Dah produksi bersetuju, kita terima je lah. Betul. Tapi isu tu sekarang ni, netizen nak bersuara, boleh bersuara. Tapi adakah netizen ada hak untuk macam tak puas hati dengan orang tu? Sebab tak boleh juga nak cakap tu kan. Sebab dia menggunakan AI syarikat orang lain. Melainkan kalau syarikat situ yang tak puas hati, itu tak apalah. Tapi syarikat pula, kalau dia tak puas hati lah, dia siapa? Dia mesti tanya soal balik. Dia siapa? Adakah dia pemilik karya itu yang asal? Sebab dia bukan pemilik karya, dia pun curi data orang kan. Dia lebih kurang macam tu. Tapi nak kata curi tak curi, dia berbalik-balik pada manusia. Kalau kita perasan, zaman dulu kita ada Friendster kan. Okay, Friendster lah, MySpace lah. Siapa yang gatal-gatal pergi post gambar semua karya tu kepada orang awam? Sebab nakkan like, nak dekat follower, nakkan apa semua. Dia sharekan semua information dia, ataupun dia sharekan semua berkenaan dengan karya-karya dia, especially gambar lah. Gambar, video dekat social media. So the moment you upload, isu yang timbul yang zaman dulu kan, isu dah apa? You nak hak cipta ke tak nak kan? Kalau nak hak cipta, you sorok lah. Tapi ni you bawakan kat orang, lepas tu you tak berhati, orang tiru pula. So dia macam tu lah kita kata. Tapi trend kan bertukar-tukar. Tapi itulah kita kata, sebab tu kita kata, bila trend bertukar, dia ada cara untuk mengatasi dia. So macam kita syorkan, okay, siapa yang upload gambar dekat social media, make sure letak watermark, letak copyright kat bawah. Okay, dah dapat dah kat situ, selamat. So sekarang ni AI pula macam mana? So cara terbaik ialah kalau you guna AI, declare, bagi tahu. Sebab you nak buat benda yang baru. Tapi you tak cukup kepakaran. Bila tak cukup kepakaran, you dapat level edit 20% je. Jangan lagi 80% you ambil orang punya. Lepas tu you nak declare 100% you punya. Tak boleh lah macam tu. Dia play fair use lah, fair use. Adil lah sikit. Okay, Jeremy. Sekarang ni kita dengar ramai artis kan, dia bimbang atau risau tentang data scraping AI ni. Okay. So dia orang cakap ni tanpa izin kan, orang yang ambil data scraping ni kan. So macam mana Maipo tengok isu ni, cara nak settle kan? Data scraping tu dia macam mana? Contoh. Tak ada pula contoh dengan saya. Data scraping ni dia ambil data. Okay, faham. Tapi isu untuk artis penyanyi penyanyi ni isu yang pertama yang muncul lagi tu ialah berkenaan dengan penggunaan suara. Untuk data scraping untuk penyanyi, okey, dia risau. Bila dia risau, kita kena patah balik pada asal. Okey, bila kita cerita pasal lagu, dekat lagu dia ada banyak sangat karya yang wujud. Satu, lirik lagu. Kedua, ada komposer, muzik. Ketiga, dia ada penyanyi, pelaku. Dan keempat, dia ada gabungan semua, kita panggil rakaman bunyi. So persoalan yang timbul, kalau artis dia risau, artis tu dia level apa? Ada level. Dia ada level lah. Kalau dia setakat penyanyi je, tak payahlah nak bising-bising. Kita ikut pada perjanjian lah. Sebab kena ingat,
hati intelek ni berdasarkan hak individu. Dan macam mana you nak takbir hak you berdasarkan perjanjian. So kalau takut orang cakap anda kata data scraping ke whatsoever tu, yang tu ada di bidang kuasa orang yang kontrol dia punya commercial value yang paling tinggi. Biasanya syarikat rakaman lah. So biarlah syarikat rakaman yang fikirkan benda tu. Tetapi untuk nak mengelakkan benda tu orang cakap plagiat ke apa agak susah. Penyanyi pun tiru suara orang lain juga. Macam contoh Zian Azim, kita baru banyak versi Zian Azim kita ada. So nak cakap Tok T banyak. Siti Nurhaliza pun baru jenis Siti Nurhaliza kita ada. So dia nak kata you nak halang benda tu 100% tu in term of what? Dia kena tengok daripada segi karya tu satu persatu. Liriknya ke, muziknya ke, ataupun rakaman lagu tu ke, ataupun penyanyi tu sendiri. Sebab kalau penyanyi tu sendiri bagi saya dia lebih kepada private law. Maknanya dia sama direct je lah personal dia. Dia tak adalah jatuh bawah undang-undang hak cipta ke ataupun hak intelek. Tapi kalau dia melibatkan karya-karya yang kita sebutkan tadi, lagu, karya sastra semua tu, yang tu yes baru bawah hak cipta. Tapi betul juga Jeremy kata, ada yang penyanyi dia hanya menyanyi saja. Betul. Dari segi lagu pemilik lain kan. Ya betul. Dia hanya menyanyikan saja. Ya betul. Okey, baik, faham. Nak tanya pandangan Cik Rahimi. Trend sekarang ni kalau Cik Rahimi perasan kan, lagu-lagu lama disegarkan semula atau ditambah baik. Kan dari segi hak intelek ataupun hak cipta macam mana Cik Rahimi? Mereka perlu renew ke ataupun declare ke? Dia semua hati intelek dia tak boleh renew. Kecuali cap dagang lah. Cap dagang tu lain, tu bisnes. Yang pertama sekali kita bagi semua hak intelek ni, kita bagi tempoh dia tertentu sebab nak bagi dia domain, nak bagi semua orang boleh guna. Sebab tu lagu P. Ramlee kita kata majoritinya lagu P. Ramlee tahun lepas dah habis. Tetapi kena jaga-jaga. Ada yang lagu P. Ramlee tu dia buat dengan kawan dia, Jamil Sulong. Jamil Sulong meninggal tahun 2014. Ada lagi tempoh. Tempoh 50 tahun tu masih lagi ada. Dia macam contoh katalah kita ambil 2 orang pencipta. Seorang ni meninggal dulu, and then ni kemudian. So daripada siapa yang meninggal kemudian tu baru tambah 50 tahun. Dia tak boleh terus ambil macam tu. Itu tempoh. Katakanlah dia nyanyikan semula. Bila dinyanyikan semula, pertama sekali kita kena faham ialah hormati, respect. So dia kena hormat. Macam mana dia hormat ialah dia tanya pada pemilik asal, boleh tak saya nak nyanyi semula lagu ni? Kalau dibenarkan silalah. Kalau lagu tu dah tamat tempoh, boleh dia terus nyanyi, tapi respect lah. Senior kan, hormat lah kita kata. Respect. So bila dia nyanyi semula, and then dia buat perubahan baru. Perubahan baru macam kita bincang tadi. Kalau perubahan tu besar, menghasilkan kreativiti baru, dia dapat hak cipta yang baru. So bermulalah hak cipta dia yang baru. Tetapi dia tak dapatlah tarikh yang life plus 50 tu daripada umur hidup sampai mati. Dia hanya dapat 50 tahun daripada tarikh rakaman. Sebab apa? Sebab itu adalah yang asalnya dah habis. Raw material yang asal dah habis. Dia hanya buat gubahan yang terbaru saja. Kita panggil karya terbitan lah, which is 50 tahun. Clear? Baik. Clear. Kalau kita nak cerita tentang hak cipta ni kan, pelanggaran hak cipta especially AI ni kan, kita bercakap ni, apa undang-undang yang MYPO ada lah untuk melindungi? Undang-undang masih lagi kekal kepada undang-undang hak cipta. Cuma problem dia ialah dari segi pembuktian. Sebab bila kita bercakap dengan AI ni dia data mining. Dia ambil, pick and choose. Adakah pada ketika dia ambil itu, dia ambil 100%? Ataupun dia ambil hanya sekelumit? Macam mana you nak betulkan adakah sekelumit itu menghancurkan semuanya? Itu jadi isu. Macam contoh kita ambil kes zaman dulu, kita ada Perfect June. Perfect June ni dia macam logo tau. Logo gambar perempuan cantik untuk perfume. Zaman 18-an. So dia pun tanya, macam mana you nak tahu sama ada benda ni ada pelanggaran ke tidak? Dia tanya orang. Orang pun cakap, logo ni gambar perempuan, rambut dia ikan mayang macam ni. So bila dikonfirmkan dengan semua orang ayat yang sama, yes ada pelanggaran. Macam contoh sekarang ni, kita ambil satu buku ni, kita ambil lah cawan ni, and then saya tanya awak, saya tiru yang ni je. Saya tinggal pemegang je. Pemegang je. Adakah pemegang ini mewakili keseluruhan ataupun tidak? Pada saya tak lah. Pada awak tidak. So kita tengok, sebab tu kita kata bila berkenaan dengan pelanggaran hati intelek ni, dia ikut kepada survey tau selalunya. Kita akan buat bancian ataupun kajian daripada orang awam, adakah benda ni sama ataupun tidak. Adakah dia ambil sikit ni efek dia besar,
Macam contoh kita ambil lagu Piramli lah. Engkau laksana bulan. Bila orang dengar tu orang tahu dah okey ayat tu ni lagu Piramli. So orang cakap satu pendek je. Tapi sebabkan yang tu orang dah tahu ini memang Piramli. Kata kalau tiba-tiba lagu tu kita ambil apa lah yang popular sekarang ni lagu apa? Anak aku menyanyi lagu tu. Lagu K-pop, lagu K-pop. K-pop. K-pop Hunter apa benda entah K-pop Hunter, Monster Hunter tu. Lagu dia okey Golden. Tajuk lagu tu Golden. Okey, kalau kita dengar Golden, kita boleh tak cakap lagu siapa? Kita berfikir kejap. So adakah satu tu efek menyebabkan kita ingat orang tu ataupun tidak? Kalau kita tak boleh mengingatkan pada karya tersebut, kita kata tak ada pelanggaran. Melainkan dia ambil 100% lah. So undang-undang untuk AI ataupun tidak, dia masih lagi tertakluk kepada hak cipta. Cuma masalah ialah dari segi pembuktian tu. Adakah betul syarikat ni ambil daripada orang ni ke? Tapi betul juga dari segi lirik tu kan. Kita ada dengar certain lagu tu kan. Macam kita pernah dengar. Pernah dengar. Sebab tu kan lagu yang lain. Lagu mana lah? Lagu Siti Gayang Raya tu kan. Maafkan Kami tu. Dia ambil sikit je. Tapi kita tahu ni lagu Pendekar Bujang Lapuk. Dia gitu lah. Itu pun itu boleh dikira sebagai pelanggaran. So sebab tu dia ambil lagu tu, kita tak tahu sama ada apa tu yang penulis tu dia dapat kebenaran ataupun tidak. Tapi dia pun tak kena saman. Tak ada apa lah kot kita anggap benda tu. So sekarang ni MyPo antaranya dia dapatkan survey jugalah dengan... Kita tak buat survey sebab kita hanya mengawal. Yang buat survey tu peguam. Biasanya untuk pelanggaran hak intelek ni, peguam akan buat survey sama ada berlaku pencanggahan pendapat orang awam ataupun tidak berkenaan dengan harta tersebut. Kalau ada pandangan yang menyatakan orang tu confused menyebabkan berlakunya pencanggahan, baru ada kesalahan. Kalau orang tak confused tak ada masalah, tak adalah. Kita ambil public opinion lah macam yang tu. Itu majority orang cakap itu technicality daripada segi peguaman lah. Peguam selalu buat yang tu. Cara macam tu. Untuk buktikan kes, kata sebabkan orang confused ni lah klien saya rugi. You nampak tak kat situ nak beritahu rugi tu. Sebab ni hak private dia. Kalau tidak macam mana nak cakap rugi kan. Kat situ lah. Betul-betul. Okey, so kalau dekat Malaysia sendiri, kalau pendapat Cik Rahimi kan, ataupun daripada MyPo kan, mewakili MyPo, perlu tak kita ni bergumbat akta semula undang-undang yang sedia ada sekarang ni? Perlu ataupun tidak, biasanya kita akan patah balik kepada negara-negara maju yang lain lah. So kalau ada negara-negara lain yang dah ada sampel, biasanya kita akan proceed untuk buat pindah undang-undang untuk tambah baik. Tapi setakat ini perbincangan masih berlaku di luar negara dan kata putus tu masih lagi tak ada. Dan majoriti negara membangun terutama sekali kita ambil lah negara yang paling kuat dia punya industri muzik dia, K-pop lah K-pop. Okey, Korea sendiri dia berkata mereka bersetuju dengan AI dengan syarat syarikat AI bayar lesen. Nampak? Dia nak bayar je. So dalam arti kata lain, you buat undang-undang macam mana pun still sama. Undang-undang menyatakan bila you guna hak orang sila bayar. Ataupun minta permission. So benda yang sama juga. So buat apa kita nak pindah sebab dia memang ada dalam undang-undang. Cuma sekarang ni ialah adakah syarikat yang teknologi yang mengeluarkan AI ni bersetuju untuk buat benda ini. Macam Google pun makan masa juga kan. Kalau perasan Google dulu, perasan tak Google Book? Google Book. Dulu kita buka boleh buka semua page, betul tak? Lepas tu tiba-tiba hilang 3 page, 2 page, 1 page. Itulah dia. Sebab dia menghormati copyright. Pada asal dia buat macam tu, orang nak beli buku. Betul. Tapi rupanya orang tak boleh, orang print screen pula. Print out terus. Kerja lain. So bila jadi macam tu, barulah penggiat-penggiat seni atau penggiat-penggiat buku ni tak puas hati sama Google. Sama Google, dia tak sama pun. Google lah sekali, okey kami setuju untuk buat satu mekanisme baru. Itu yang Google Page ada beberapa page je. Kalau nak script, kena macam journal pun kalau you nak buka pun you kena jadi member, kena bayar ahli macam tu. Bayar ahli, betul? Itulah cara-cara yang diorang tengah buat sekarang ni. Okey. So rasa kita dah dekat di penghujung podcast kita lah. Kan? So last kali kita nak tahu nasihat lah daripada pihak MyPo sendiri kan kepada pencipta-pencipta ataupun yang prompt kan, especially dalam menggunakan AI untuk hasilkan sesuatu karya tu supaya mereka ni tetap dilindungi dan juga still beretika lah dalam menggunakan AI ni sendiri. Okey, nasihat saya, nasihat tu kita tahu dah. Hak cipta ni dia sebenarnya
kuasa ataupun kita kata hak yang diberikan secara automatik. The moment you put you punya effort untuk buat satu karya kreatif itu, you dah ada hak. Tetapi isu dia ialah berkenaan dengan penggunaan AI. Bila penggunaan AI ni, apa yang saya boleh cadangkan ialah, saya syorkan ialah jangan claim. Buat disclaimer. Buat disclaimer bagi tahu awal, hasil ni daripada AI, yang mana yang original lah. Sebab dia ialah bila you gabungkan original dengan AI, you gabungkan jadi satu, hak you tu akan jadi macam kabur. Padahal hak tu dah ada daripada awal. So sayanglah nanti kalau orang curi, orang cakap ni AI punya. Dah jenuh kita nak asingkan pun kita tak ingat. So saya syorkan masa satu AI mana tak boleh nak asingkan. Sebab tu macam mana yang Diary of the Dawn punya kes yang dekat US tu, itu yang cadangan yang sama jugalah. Yang mana bila anda kata dia buat pemberitahuan sukarela ataupun dia buat pendaftaran, dia declare, okey, yang ni AI, yang ni saya punya. Okey, yang saya punya tu je saya daftar. AI tak payah daftar. Okey, senang. Itulah sebab kita tak nak nantikan bila you dah campur aduk, bila kes sama menyaman, you pun buat salah, takkan you nak sama orang. Itu jadi isu. Betul. Itulah nasihat ada, declare. And then kalau boleh disclaimer, kalau boleh janganlah claim. Yang AI tu kita tunggu. Kita tunggu penerangan akan datang macam mana. Dia setuju ke tidak. Okey, baik. Terima kasih Encik Rahimi selaku Pengarah Pengarah bahagian hak cipta Sama-sama. dari MyPo. Hari ini berkongsi ataupun untuk episod kali ini berkongsi berkenaan dengan hak cipta daripada especially berkenaan dengan AI daripada perspektif MyPo sendiri. Banyak perkara ilmu baru yang kita faham, yang kita belajar kan, supaya lebih beretika dalam menggunakan AI itu sendiri. Betul. Kan, ChatGPT dan sebagainya lah. Untuk itu kita tutup sembang santai Politisi kita untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Itu saja. Bye-bye.